Polisi Parlimen interpretation berbeza sebab sebahagian bersama Sarawak mengatakan ini part of MAC3. But MAC3 itu that includes Singapore. But notwithstanding, saya telah maklumkan masa mesyuarat di Kuching kita salah satu sini dalam mesyuarat pertama dengan Ketua Menteri Gigi dan Premier Bakjo, saya beritahu as a policy we will have to increase. But the numbers up to SPR, we will have to increase representation. Probably a slight increase because di Semenanjung pun ada yang sampai dah cecah 350,000 orang satu kawasan parlimen. Saya ingat 380,000. Kalau masih election mungkin 400,000. Tempat itu mungkin kita kena pertimbang. 80,000. No, 380,000 satu kawasan parlimen berbanding dengan satu kawasan parlimen 60. Jadi jarak dia biasa di antara kerana kawasan yang luas dan penduduk yang kurang dengan kawasan yang sesak dan sempit dengan penduduk yang ramai. Tapi dia selalunya berikan sedikit julat yang agak tidak keterlaluan. Jadi tapi untuk Sabah dan Sarawak saya dah bagi keputusan dan saya maklum dari Jemaah Menteri dan juga Jawatankuasa tertinggi MAC3 kita akan tambah. Adakah dia 1/3? Tidak ada komitmen dari segi 1/3, tapi ada komitmen peningkatan 1/3 itu kerana itu saya telah minta Peguam Negeri Sabah Sarawak dan Peguam Negara settle yang itu dulu dan come back to us. Tapi tanpa melibatkan soal itu, kerana bila saya sebut itu saya dah guna tafsiran perlembagaan, saya tak mahu campur lagi. Tapi tentang prinsip penambahan kawasan parlimen Sabah Sarawak itu jadi dasar.